Cakap orang kepala kasut lah pula. Muka kau tu kau pergi tengok cermin tu dulu. Dah macam mangkuk tandas lah aku tengok. Mangkuk tandas yang tak flash lah. Pasal apa? Dia ada putih, bawah ada putih sikit, lepas tu ada hitam-hitam sikit. Tu tahi lah tu yang hitam tu. Lepas tu ada 2 ketul pula. 2 ketul tu kau tahu apa? Pewangi tandas yang kau melekat-lekat kan tu. Orang tua ni, tak usah dok panggil Tuan Haji Zainal. Panggil dia dengan nama-nama kotak kasut je. Tahu? Muka kau tu yang patutnya letak bawah tapak kasut. Tahu? Rasa tak ada tapak tulang. Anjing kelaparan tulang. Gigit lagi tulang, rongrong lagi. Jatuh lagi. Maka itulah ibarat orang yang selalu bercakap tentang drama, dia tak tahu tentang perjuangan, dia bercakap tentang ni cari publicity. Kalau dalam hidup kita gila publicity bang, kita gagal jadi artis kerana muka kita macam kotak kasut. Kita gagal menjadi pengkritik politik kerana fahaman politik kita hanyalah sejengkal. Kita gagal menjadi gangster kerana orang nak rimbuk kita lari. Jangan datang dan ganggu soal-soal perjuangan yang orang berpegang pada Ittihad. Ingat nak jadi gangster, nak jadi pelakon muka kotak kasut, tak popular di media sosial. Nak jadi influencer, hidung macam jambu batu, tak dapat popular. Itu bukan salah kita. Itu bukan salah orang yang berjuang untuk mencintai Palestin. Jadi perjuangan mengenai Palestin ni tuan-tuan, bukan budak sumut je buat, bukan kawan-kawan sumut je buat. Dia dilakukan oleh seluruh dunia. Oleh orang-orang yang tidak dilahirkan sebagai anjing yang cemburukan kepada bulan dan anjing tamak yang kehilangan tulang yang digonggong. Jadi saya boleh tuan-tuan faham. Jadi janganlah cuba menjadi bajingan yang kemudiannya nak mengatakan semua orang dalam hidup ni nak populariti dan nak limelight. Tak ada.